Pernah tak korang recall, study, baca berjam-jam tapi korang tak ingat apa-apa pada hari esok? So hari ini saya nak bantu anda macam mana untuk atasi masalah ini. So hari ini saya nak memperkenalkan anda dengan teknik yang kita bagi sebagai active recall, iaitu 3 kali baca, 2 kali sebut dan 1 kali tulis. So active recall ini sangat diperkenalkan oleh ramai saintis dan di mana dia disupport oleh satu researcher yang kita bagi sebagai Rodriguez dan Carpica pada tahun 2000. 3, korang baca 3 kali, bukan hafal tapi kita nak faham. 2, korang sebut 2 kali, tutup buku, cuba explain pada diri korang, cuba rekod ataupun cuba korang pakai video seperti saya buat sekarang. Dan akhir sekali, 1, tulis 1 kali. Apa yang korang buat, korang tulis apa yang korang dah baca dan korang sebut tadi dengan kemas dan cuba korang top up balik apa-apa information yang korang tertinggal supaya korang lebih faham dan lebih jelas. Apa kata kita try active record ini dalam pembelajaran kita? Semoga ianya bermanfaat untuk kamu bersedia dalam peperiksaan PSPM yang bakal menjelang. Sekian saja daripada saya. Bye-bye.